Okey, kita sekarang berjalan daripada sana Daripada sana tengok tu. Dia punya ramai yang tubuh tu. Kita dah sampai sini. Okey. Toha first time datang. Tak adalah first time. First time di event. Johor. Kacik Fitap. Kacik Fitamah pula. Okey, jom. Kita pergi. Okey, ni keadaan di luar stadium. Terang ni dia punya kemah lah, so orang-orang boleh duduk. Toha. Okey Toha. Jom kejap lagi kita saksikan bunga api, drone semua daripada sini. Okey. Okey, pihak stadium umumkan ada seat kosong dekat bahagian C. So semua orang boleh lari sekarang ke sana. Sekarang pukul berapa? Pukul 8.30. So semua orang boleh lari lah. Sebab tiket free, lepas tu tempat ada banyak kosong. Boleh tengok kat sini. Aduh. Semua dah masuk. Yang duduk kat luar-luar tadi yang kita rakam tadi, semua dah berjalan masuk. So macam saya dah 2 tahun berturut-turut masuk dalam stadium. So nak rasa duduk luar stadium pula, tengok dia punya persembahan bunga api daripada luar. So Toha dengan bini dia masuk dalam. Kita duduk luar lah, nak tengok macam mana keadaan daripada luar. Okay, kita enjoy kejap lagi. So sekarang ni kita dekat luar. Ada ramai jugalah dekat luar. Ni yang dalam stadium. Kita ada skrin besar 1 dengan 2 kat sini. So kat sana ramai juga lah. Dia macam grand sikit. Kat sini just macam supporting. Tapi kat sini ramai juga. Dia rap. Kita duduk dekat kawasan belakang. Okey, kita daripada tempat ni tadi. Wah, cantik bhai. Semua orang keluar, semua orang keluar. Semua orang keluar. Semua orang rakam, semua orang rakam. Lain macam. Ni kejap lagi ni, tak lama lagi ni. Macam UFO lain macam. Kejap lagi ni persembahan drone lah ni. Try tengok lah apa yang dia. Tak lama lagi ni. Kita pause dulu sebab bentuk dia sama kan. Dah lain pula. Apa tu? Apa tu? Uish, lain macam. Betul apa ni? Rimau. Drone tu, banyak drone tu, berapa ribu drone tu. Ni kita kat luar Kita duduk paling jauh lah supaya nampak dia punya. Kita pause sekejap boleh tak? Pause sekejap, lenguh lah. Kita letak ni monopod ni kejap. Okay. Kita letak. Apa pula tu? Okay.
luaskan kuasamu. Ya. Luaskan kuasamu. Nanti bolehlah mirror tengok macam mana. Tak tahu berapa lama. So, tukar warna apa? Okey. Dia jadi apa pula? Bentuk apa pula ni? Oh, piala Malaysia. Betul tak? Bola. Mantap. Cantik siut. Kalau daripada screen kita tengok kat screen, kita zoom, malah tak nampak pula. Okay. Dia dah bertukar. Dia buat bentuk apa pula? Okay, daripada sini 11 satu-satu. Biru dengan merah. Tapi kalau kita tengok dekat screen, dia keluar macam ini lah. Dia macam mirror lah. So kita duduk sebelah luar kan. Dekat belah luar dia macam ini. Oh, berpusing-pusing Oh, mantap berpusing. Dia berpusing kiri kanan lah. Dan kalau tengok kat skrin, nampaklah seluruh bandar Johor tu nampak tau. Ni POV daripada luar dan di luar. Weh, dia tukar lah. Okay, nampak lambang rimau dekat skrin. Macam itulah kalau dekat skrin. Semua orang ramai Semua orang ramai. Memang kereta ni nak keluar pun tak boleh lah. Aduh, saksikan je lah. Apa pula ni? Kalau nak tengok kat skrin ada kat sini belah bawah ni. Besar siut JDT punya logo. Kita ni kiranya macam tengok daripada belakang tau. Dia punya view VIP daripada depan, daripada sini. Kita daripada sini belakang. Faham tak? Sebab kat skrin lain. Kat skrin kita akan nampak mirror. Apa pula yang dia nak buat ni? Lain macam ni besar dia.
Memanjang ni, memanjang. Dah betul lah. Johor Darul Takzim. Kalau tengok kat sana, dia akan tulis Johor lah. Dekat kamera lah, main kamera. So dah tutup, kita tengok pula untuk apa. Apa pula ni? Apa pula ni? Belah sana. Alamak, fokus, fokus. Apa pula ni? Ke muka TMJ ni? Macam muka TMJ. Ha, nampak? Dah keluar dah. Banyak siut drone dia. Serius banyak. Ha, betul lah, ni TMJ. Okay, tengok dari sini ha, muka TMJ. Daripada luar. Alah, ni muka aku. Daripada luar macam gini lah. Kita tengok daripada belakang. Daripada sini. Hai, aku tak nak. Alah, dah tak ada. Alah. Ni muka saya. Kita. Ni muka saya. Saya yang sedang berakam. Uish, ni bendera Johor, confirm. Dah nampak biru-biru, merah, bulan, bintang. So daripada dalam skrin kita nampak macam mana? Macam inilah. Dia punya angle. Daripada luar kita tengok macam ginilah. Okay, apa pula lepas ni? Apa pula lepas ni? Alright. Uish, macam main belum gila. Apa pula dia nak buat ni? Oh, night. Bukan. Nampak tak dia punya tu? Macam bentuk love. Mantap keluar dah. Kita tengok dari dalam ni. Alamak, dah habis dah ni. Dah habis ke? Belum kot. Ada lagi ni. Dah lah. Janganlah habis cepat. Kejap lagi bunga api. Berada ni lenguh lah. Timbal lenguh lah. Rumah ke atas. This is the road to 11. Ada lagi bukan kelip ni dia cerita pasal JDK lah. Revolusi. Drone rasanya stay kat atas tu. Ada satellite. Kita pause dulu lah Boleh tak? Kita pause dulu. Nak saya duduk belah sana ke? Boleh lah duduk belah sini. Kita try kamera depan pula. Tadi kamera belakang ni kamera belakang. Tadi tu kamera depan agak blur sikit lah. Ni lah. Jadi mungkin ada sebab nampak tak drone tak tengah. Dia tengah berpusing. Mungkin yang jap ada. Ni apa pula tak tahu lah. Tapi kat skrin memang tak ada. Yang kat dalam memang tak nampak lah. Kat luar ada. Tak tahu ni gula-gula ke, pelangi ke. Dia pergi ke mana tak tahu lah. Mungkin dia balik ke tempat asal, dekat belah sana. Ni dia nak turunkan drone. Semua drone kat bawah.
Sebab itulah apa, dia ada macam-macam warna, dia boleh buat macam-macam bentuk. Oh, dekat situ nampak. Nampak yang first kali tu, tu guide dia lah. Yang lain semua ikut lah. Kira lah berapa banyak ni. Kalau korang boleh teka, memang power lah. Tu proses drone turun lah. Dia punya base rasanya kat sebelah office tu, office yang kaca tu. Dah habis ni, drone rasa dah habis. So kita tengok je lah dia turun. Dia ada turun tempat dia. Sebab drone ni rasa tak boleh lama. Dia pun ada tahap apa, masa dia terbang kan. So ni stadium. Ni kat sana, terlindung kat belah sana tu office headquarter dia. Tu dah mati. So semua turun lah kat sana. So kejap lagi kita akan tengok bunga api pula. Bunga api kena cari angle jauh sikit lah. Ini pun tak cukup ni. Kalau kita wide angle belah malam, dia punya noise tu tinggi lah. So dia tunjuk lah ni. Dulu saya dah pernah tengok semua bunga api. Bukan semualah, 2 tahun lepas. Tahun ni tahun 2025. So sebelum ni 2024 dan 2023 saya pernah masuk lah tengok kat belah dalam. Ni yang tahun lepas punya. Tapi yang tahun ni punya lagi banyak lah. Mantap lah. Okay, kita berhenti kejap. And then kejap lagi kita tengok kejap lagi bunga api. Okay, bye bye. Ni rutin setiap tahun lah. JMF tu Johor Military Force berbelit lidah. Tu dia akan bawa piala, akan letak dekat satu tempat. Nanti akan ada penyerahan piala daripada yang berhormat ketua FFM kepada player-player. Ni setiap tahun sama lah. Ni untuk Liga Malaysia. Nak zoom lagi ke? Dia lagi. Dah cukup jauh kan ni. Tu Arif, dah Arif. So untuk pengetahuan, nanti bila diorang dah ambil piala, angkat piala terus pergi kat diorang punya team kan. And then bunga api terus akan naik lah. Kita standby je lah. Kita pause lah. Ni pemberian apa, medal pada player-player JDT. Ni siapa ni? Ni dah nak angkat piala. Okay, standby. Okay, standby. Dia angkat piala. Ni dia bagi ni lagi. Piala belum tu lagi. Belum ada bunga api lagi. Nanti standby. Dia pergi kat tim dia, barulah kita akan tengok kemeriahannya lah. Sebelum ni saya ada ambil gambar daripada dalam. Belah dalam pun memang ada bunga api. Tapi daripada belah dalam dulu kita duduk belah atas tau. So belah-belah keliling stadium kita tak berapa nampak sangat. So nanti kita boleh refer. Alright. Okay, standby. Alright. Okay, standby. Dah bunyi. Tu je. Tengoklah kemeriahan. So daripada dalam cantik baik. Ini paling jauh lah, tak boleh wide lagi. Kalau wide tak cantik. Dekat belah dalam stadium pun ada juga. Ni diorang main tu lah. Daripada tengah cantik lah. Uish, kat tepi ni pun ada ha. Cantik baik. Mantap bos. Kau tengok stadium kat situ. Ini babu ibu punya ni. Banyak tempat Banyak tempat. Memang cantik lah. Nak ambil semua memang tak dapat lah. Kuat bai.
Yang belah sana pun ada. Itu kita tak boleh nak ambil satu angle sebab banyak tempat. Nampak? Banyak tempat lah. So memang kita duduk jauh lah. Kalau duduk satu tempat boleh. Besar. Besar tu lah. Tak tahu nak ambil yang mana satu ni. Banyak sangat. Ya Allah. Wah, itu dalam ni lah. Itu dah fokus belah dalam lah. Tu kita naik lagi. Semua orang menjerit babe dalam stadium. Gila lah. Ini mau-mau setengah juta ni. Baru minit, baru 3 minit. 3 minit habis setengah juta. Bayangkan. Okay. Diorang dah start bergerak balik lah. Ramai nak balik lah kan. Kita tengok dulu. Every player, every component of this club. Tonight we say a big thank you. Diorang dah masing-masing nak balik lah. Masing-masing nak balik. Tapi memang bergegar dataran ni. Okay, puas hati tak dengan view tadi? Orang pun dah bergerak. Yang ni mungkin tengok dari dalam kereta. Ni dating ni. Balik cepat. Ada lagi lah. Ada lagi, jangan balik dulu. Ada lagi, jangan balik dulu. Ada lagi. Tu. Belah sana pula. Dia ada satu. Ni memang tadi sini 2, 3, 4, 5. Ada 5. Balik besar lah. Tu naik tu. Mantap Tak tahu nak ambil yang mana satu. Dia punya kuat tu. Orange pula. Dekat dalam stadium pun kalau tengok dia ada belah dalam dan belah luar. Ni terang ni. Besar siap. Ni paling best ni sebab ada 2 tau. Satu. Mantap siap. Nampak lah. Sampai ke bawah Sampai ke bawah dia punya bara. Gila Tengok sampai ke bawah bara dia. Ni sampai ke bawah sampai ke kaku. Gila tengok semua dah balik. Tapi mantap lah. Daripada luar lagi best lah. Sebab dalam stadium kita tak boleh tengok luar. So yang kat luar je boleh boleh tengok ke semuanya. Sebelum ni kita tak tahu pun. Kat belah sana ada 5 tadi. 1 2 3 4 5. Uish, mantap siut. So biasa diorang lepas dah angkat piala nanti diorang akan pergi kat fan lah. Bye. Lepas tu balik lah. Macam tu je. Mantap. Nasib baik tak tutup tadi kamera.
Penat juga bercakap, minum air dulu. Dia ni lah, dia ambil gambar, buat kenang-kenangan. Sebab ada yang player akan keluar, akan masuk. Raya nasi ada. Itu je lah. Nanti kalau ada kita bagi tahu lagi. Rasa dah habis ni, tunggu api. Bapak gepak gila siap. Okay, jumpa lagi tahun depan insyaAllah. Bye bye. Okay, kita baru lepas keluar daripada stadium. Habis Toha dengan panas. Jom kita pergi motor. Tapi nak jalan laju pun tak boleh. Ramainya orang kat sini. Okay, kita jumpa